Assalamualaikum dan salam kecemerlangan semua. Saya Cikgu Faizatu daripada PTPAN. Hari ini sama-sama kita akan belajar subjek sains tahun 2, topik 5. Tajuknya ialah tumbuh-tumbuhan. Tajuk yang pertama kita akan belajar ini ialah kepentingan tumbuh-tumbuhan. Kepentingan tumbuh-tumbuhan yang pertama ialah sumber makanan untuk manusia dan haiwan. Yang kedua, habitat untuk haiwan. Yang ketiga, oksigen untuk haiwan dan manusia bernafas. Dan yang keempat, sumber ubatan untuk manusia dan haiwan. Tajuk yang kedua kita akan belajar ini ialah keperluan asas biji benih dan keperluan asas tumbesaran. Keperluan asas biji benih yang pertama ialah air. Air diperlukan untuk membantu biji benih untuk bercambah dan memecahkan kulitnya supaya akar dan pucuk dapat tumbuh akar. Yang kedua, udara. Udara memerlukan untuk proses respirasi yang membekalkan tenaga untuk pertumbuhan. Yang ketiga, suhu. Setiap biji benih mempunyai suhu optimal untuk bercambah. Suhu yang tidak sesuai akan menghalang proses percambahan. Manakala keperluan asas tumbesaran yang pertama ialah air. Air diperlukan untuk proses fotosintesis. Yang kedua, udara. Udara mengandungi karbon dioksida yang digunakan dalam fotosintesis dan oksigen yang digunakan untuk respirasi. Yang ketiga, cahaya matahari. Cahaya matahari diperlukan sebagai sumber tenaga utama untuk tumbuhan melakukan fotosintesis, di mana ia menukarkan karbon dioksida dan air kepada makanan. Tajuk yang terakhir kita akan belajar ini ialah tumbesaran dan urutan tumbesaran. Tumbuhan membesar di sepanjang masa jika cukup keperluan asas. Sepanjang tumbesaran tumbuhan, bilangan daun akan bertambah, batang pokok semakin tinggi, batang pokok juga semakin tebal dan akar pokok menjadi semakin panjang. Baiklah murid-murid, kita akan jumpa lagi dalam next topik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.